Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya, okey? So, ini kita nak tunjuk, okey? Kita punya silage Napier bekas yang terakhir yang kita buat bulan 11 hari tu. Ni satu yang kita simpan lama, kita nak tengok apa dia punya, apa akan jadi kalau kita simpan lebih 6 bulan, okey? So, sekarang ni tarikh 11 hari bulan Jun 2025, kita buat itu 11, okey? Bulan 11 tahun 2024. So, kalau ikut sekarang dah cukup 6 bulan lah, okey? Lebih kurang macam tu. Jadi, ni kita nak tunjuk, kita masih seal lagi, nampak? Kita masih seal lagi, kita tak buka. Okey, tak buka lagi. Ni tadi saya basuh sikit sebab berabuk kan. Yang lain semua dah kita dah guna. Okey. So, kita start buka. Okey, kita tengok apa dia punya perbezaan. Okey. Nampak. Kita buka Dia seal kita buka, kita buka. Nampak? Nampak? Elok walaupun tak betul-betul padat atas ni, tapi atas ni tak ada cendawan. Nampak? Kat atas ni tak ada cendawan. Maknanya resipi yang kita pakai tu memang boleh simpan sampai 6 bulan ataupun lebih. Tapi kita dah try untuk 6 bulan. So yang korang tengok ni, ini tempoh 6 bulan, okey. So alhamdulillah tak ada masalah, tak ada celawan, jadi boleh terus dipakai. So kejap lagi kita nak masuk ke dalam ni, kita akan campurkan dengan ramuan kita punya biasa, soya apa semua, kita akan beri kat kita kenalkan, okey. So tu kita nak tunjuk, sahaja kita nak tunjuk. Kita nak cakap yang kita punya formula untuk buat apa nama silage ni, insya-Allah boleh diguna pakai dalam tempoh yang lama. Mana kalau korang pakai formula yang saya buat ni, insya-Allah kau buat ada stok makanan yang korang boleh prepare dan simpan awal dan boleh simpan lama sebanyak yang mungkin, okey. So bila kita menelak, senanglah kerja kita, okey. So tu saya kita tunjuk, kita jumpa lain kali. Ciao.